Woi, Anwar Ibrahim, cukuplah. Kau punya pembohongan, kau punya kaki kencing tu, kau punya kelentong tu, semua rakyat dah tahu dah. Rakyat ni semuanya bukannya bodoh, bangang. Macam you punya menteri-menteri kerajaan Madani yang tak ada pakai otak punya. Anwar Ibrahim, kau cakap tahu kau tak campuri urusan pemilihan atau extension pemilihan hakim. Memang betul lah. Sebab kau suka orang yang pengampu dengan kau, bodek dengan kau, macam contoh macam Azam Baki, hakim-hakim semua, ketua polis negara pun kaki ampun kau, yang betul-betul kerja macam Datuk Ayub Khan lah semua tu, kau tak nak dijadikan dia sebagai ketua polis negara. Sebab korang ni semua bekas penjenayah. Memang akan ambil mama pemikiran pun memang penjenayah punya pemikiran. Cukuplah Anwar Ibrahim. Kalau kau nak betul-betul nak ban saya punya akaun, terus ban. Kau sumbat saya kat lokap. Saya memang bengar tengok muka kau lah Anwar Ibrahim. Cukuplah, kau jangan kencing lah. Kau jangan kat depan tu profesional sangat. Tapi rakyat Malaysia bukannya bodoh tau. Mereka dah sedar, mereka dah buka mata dah. Dengan SST lah. Macam-macam lah kau cakap. Lepas tu kau cakap ekonomi dah meningkat. Kepala otak kau lah meningkat. Anwar Ibrahim, kalau you berani betul-betul lah, kau pilih lah. Kau jadikan dah Tan Sri Ayub Khan jadi ketua polis negara. Tukar itu Azam Baki tu. Buat lantiklah orang yang betul-betul bekerja. Lepas tu hakim tu. Pilihlah buat extension untuk Tengku Maimun tu. Kalau you berani, memang you tak berani lah. You jangan cakap, you jangan kelentong orang lah. Cukuplah Anwar Ibrahim. Selama 3 tahun ni, haram apa jada pun you tak buat. Enough. Alright? Yang penjilat-penjilat kerajaan Madani ni, teruskan menjilat kerajaan Madani ni.